Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Najihah binti Sairan. Saya merupakan pelajar Bahasa Melayu ambilan Ogos 2024 Julai 2028. Jadi, video ini dihasilkan sebagai platform untuk saya menerangkan penghasilan bahan bantu mengajar inovatif saya. Inilah dia bahan bantu mengajar Lestari yang telah saya hasilkan. Bahan bantu mengajar saya dinamakan sebagai Kit Lestari Ayat Seruan. Kit Lestari Ayat Seruan ini digunakan sebagai bahan bantu mengajar untuk tahun 5 di bawah tajuk perpaduan. Secara asasnya, bahan bantu mengajar ini dihasilkan bagi membantu memudahkan kefahaman murid semasa pembelajaran agar pembelajaran tentang ayat seruan menjadi lebih seronok dan juga mudah. Dalam era pendidikan abad ke-21, sistem pendidikan mengalami perubahan pendidikan yang sangat pesat selaras dengan perkembangan teknologi, pedagogi moden serta keperluan pembelajaran semasa bagi murid. Guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu semata-mata. Sebaliknya, guru harus bertindak sebagai fasilitator yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kreatif, bermakna dan juga berpusatkan murid. Oleh itu, penggunaan bahan bantu mengajar BBM yang inovatif menjadi sebuah keperluan yang penting bagi memastikan setiap murid dapat memahami pembelajaran secara lebih efektif dan menyeronokkan. Namun begitu, dalam konteks pengajaran tata bahasa Bahasa Melayu, masih terdapat pelbagai isu yang sering berlaku dalam bilik darjah. Antara masalah utama yang telah dikenal pasti termasuklah murid mudah berasa bosan semasa mempelajari aspek tata bahasa kerana kaedah pengajaran yang terlalu berfokus kepada penerangan teori dan juga latihan bertulis semata-mata. Situasi ini menyebabkan murid kurang berminat untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu, sebahagian murid juga menghadapi kesukaran dalam membina ayat yang dramatis di samping memahami penggunaan tata bahasa dalam konteks kehidupan sebenar. Selain isu dalam pengajaran bahasa, dunia masa kini juga sedang berhadapan dengan masalah pencemaran alam sekitar akibat peningkatan sisa buangan dan juga penggunaan bahan secara berlebihan. Justru itu, kesedaran terhadap amalan gaya hidup lestari perlu diterapkan sejak usia muda agar generasi akan datang akan menjadi lebih bertanggungjawab dalam memelihara alam sekitar. Oleh itu, berdasarkan permasalahan tersebut, penghasilan bahan bantu mengajar Kit Lestari Ayat Seruan telah dihasilkan sebagai satu inovasi pengajaran tata bahasa Bahasa Melayu yang menggabungkan elemen interaktif, visual kreatif dan juga gaya hidup lestari. Bahan bantu mengajar ini dibangunkan bagi membantu mengatasi masalah kekurangan penglibatan aktif dalam kalangan murid semasa PDP, di samping menerapkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar melalui penerapan penggunaan bahan kita semula semasa membangunkan produk inovasi. Dalam Kit Lestari Ayat Seruan ini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah mesin muzik, di mana saya menyediakan beberapa alatan muzik bagi murid-murid. Seterusnya, kita ada buku pop-up. Buku pop-up ini merupakan bahan rangsangan yang mempunyai rangsangan dari segi visual melalui gambar-gambar kartun yang menarik dan comel, serta juga murid-murid dapat dirangsang juga melalui penggunaan kata seru berdasarkan situasi gambar ini. Jadi, berdasarkan buku pop-up ini, murid-murid akan diminta untuk menghasilkan ayat seruan bagi mencapai objektif yang ingin kita realisasikan pada PDP kali ini. Inilah dia Kit Lestari Ayat Seruan yang telah saya hasilkan. Ia terdiri daripada 3 komponen utama. Yang pertama, mesin muzik. Dan dalam mesin muzik ini, murid-murid diberikan alatan muzik, antaranya termasuklah marakas kuih tradisional. Saya membawa tajuk perpaduan. Jadi, saya ingin murid-murid dapat mengaitkan alatan muzik marakas kuih tradisional ini bersama tajuk kami, iaitu perpaduan di mana kuih tradisional yang terdapat di Malaysia mengikut suku kaum. Antaranya, kuih lapis oleh kaum Melayu dan juga kita ada murukuk oleh kaum India. Serta ada juga kuih bulan yang melambangkan identiti masyarakat Cina.
Dari sini, murid-murid akan melakukan pemasaran bersama guru dan simpulkan bahawa Malaysia walaupun terdiri daripada pelbagai etnik yang banyak, tetapi kita tetap boleh bersatu padu menjadi sebuah negara yang harmoni dan terbilang. Seterusnya, kita juga ada Marakas Dialog Gemilang. Okey, di sini saya ingin murid-murid mengetahui apakah erti makna Dialog Gemilang. Dialog Gemilang merupakan bendera kebangsaan negara kita, iaitu bendera Malaysia. Dialog Gemilang. Dialog Gemilang terdiri daripada 4 warna utama. Warna biru, warna merah, warna kuning dan warna putih yang masing-masing mempunyai identiti dan makna yang tersendiri. Akhir sekali, dalam mesin muzik ini, saya turut sediakan Marakas Bunga Raya. Bunga Raya ini dihasilkan daripada, nasib baik tak terjatuh. Okey, saya sambung. Bunga Raya sebagai bunga kebangsaan negara Malaysia. Jadi, melalui mesin muzik ini, berfungsi sebagai bahan bantu mengajar yang boleh guru aplikasikan ketika aktiviti nyanyian dan juga didik hibur. Contohnya, guru boleh menyanyikan lagu yang sesuai dengan tajuk PDP mereka agar murid-murid dapat belajar dengan lebih seronok dan juga dapat meningkatkan lagi penglibatan aktif murid. Membuatkan semua murid menjadi teruja kerana mempunyai kepelbagaian alat muzik. Seterusnya, kita bergerak kepada komponen yang kedua. Inilah dia komponen kedua dalam Kek Lestari ayat seruan saya. Bagi mencapai objektif kita iaitu membina ayat seruan, saya telah menyediakan bahan bantu mengajar untuk merangsang dan memudahkan kefahaman murid dalam membina ayat seruan, iaitu melalui penggunaan visual yang menarik, comel dan berwarna-warni. Serta murid-murid turut dirangsang dan bagi memudahkan kefahaman murid, saya juga telah sediakan beberapa kata seru yang sesuai dengan gambar situasi yang telah diberikan. Ayat seruan berfungsi untuk meluahkan perasaan individu kepada pembaca ataupun pendengar. Justru itu, murid-murid perlu membina ayat berdasarkan situasi yang telah saya sediakan menggunakan lembaran kerja yang turut saya sediakan secara kreatif. Inilah dia lembaran kerja yang telah saya sediakan. Kalau boleh lihat, BBM yang saya hasilkan ini dibangunkan berdasarkan konsep Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPTB, di mana bawa idea utama bahasa teratur ala makmur selaras dengan perkembangan pendidikan abad ke-21, pendekatan pengajaran dan penggunaan bahan bantu mengajar tidak lagi boleh tertumpu kepada kaedah tradisional semata-mata. Sebaliknya, guru perlulah menghasilkan BBM yang kreatif, interaktif dan juga relevan dengan konteks pembelajaran semasa agar pembelajaran guru menjadi lebih bermakna, menyeronokkan dan berpusatkan murid. Di samping itu, berdasarkan ayat tersebut, murid juga perlu menyatakan bahawa apakah fungsi ayat tersebut. Contohnya, berdasarkan gambar yang pertama, aduh, sakitnya kaki saya. Jadi, fungsinya adalah untuk meluahkan perasaan yang sakit dan juga emosi yang sedih. Itulah contohnya. Selepas itu, kita boleh tengok contoh yang kedua, iaitu perayaan. Okey, di Malaysia kita mempunyai pelbagai perayaan kerana kita terdiri daripada pelbagai golongan kaum. Jadi, berdasarkan gambar ini kita boleh lihat ada yang murid makan ketupat, ada murid yang makan kuih bulan, ada murid yang makan sate. Jadi, berdasarkan situasi gambar ini, saya telah menyediakan kata seru wah untuk ayat yang boleh dihasilkan oleh murid, termasuklah wah, sedapnya kuih tradisional kamu. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi aktiviti ini, saya turut meminta murid-murid untuk melakonkan ayat yang telah mereka bina secara berkumpulan. Impaknya, saya ingin murid-murid dapat meningkatkan kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, kemahiran berbincang dan juga kemahiran interpersonal yang penting untuk melahirkan generasi pendidikan yang diinginkan madani. Jadi, kita lihat kepada komponen yang ketiga, iaitu komponen yang terakhir. Sebagai seorang guru, kita haruslah menganalisis maklum balas sebuah PDP yang telah dirancang. Jadi, di sini saya telah menyediakan bumi perpaduan di mana murid-murid akan diberikan kertas tapak tangan yang murid perlu menulis
ayat seruan, fungsi ayat seruan dan juga apakah perasaan mereka. Serta murid-murid turut diberikan peluang untuk memberikan cadangan penambahbaikan dan juga komen terhadap sesi pengajaran guru. Jadi kita boleh lihat di sini, untuk menggalakkan lagi penerapan lestari, saya turut menyediakan putaran roda untuk memilih giliran murid yang perlu membaca refleksi mereka ke hadapan satu kelas untuk kita bincangkan bersama. Jadi contohnya seperti ini, guru akan memutarkan dan dia akan menunjukkan kepada satu tapak tangan kan. Murid yang menampakkan tapak tangan ini akan membacakan refleksi mereka untuk guru memberikan maklum balas secara terus terhadap refleksi yang telah disimpulkan. Komponen refleksi ini sangat penting bagi membantu guru untuk melakukan penambahbaikan bagi pengajaran yang seterusnya. Di samping, guru dapat mengetahui tahap kefahaman murid tentang cara membina ayat seruan. Jadi, guru boleh membuat refleksi tentang keberkesanan langkah pengajaran yang telah dilaksanakan untuk membantu murid dalam mencapai objektif kita, iaitu membina ayat seruan yang bersesuaian dengan konteks kehidupan seharian. Namun sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengaitkan bahan bantu mengajar saya dengan amalan lestari yang telah saya laksanakan untuk penghasilan bahan bantu mengajar ini. Okey, selaras dengan idea utama kita iaitu alam makmur turut diterapkan melalui penggunaan bahan kitar semula dalam penghasilan BBM ini, seperti penggunaan kotak terpakai, kadbord berlebihan dan juga bahan dekorasi yang boleh kita gunakan semula. Pendekatan ini bukan sahaja mengurangkan pembaziran bahan, malah membantu untuk memupuk kesedaran dalam kalangan murid tentang kepentingan amalan gaya hidup lestari dan juga penjagaan alam sekitar. Yang mana murid dapat memahami bahawa penggunaan bahan terpakai ini masih lagi mempunyai nilai dan boleh dimanfaatkan menjadi sesuatu yang kreatif dan berguna dalam pembelajaran. Di samping itu, bahan bantu mengajar kit lestari ayat seruan ini turut mengintegrasikan elemen pedagogi semasa yang menekankan pembelajaran aktif dan bermakna. Guru bertindak sebagai fasilitator, manakala murid pula terlibat secara aktif melalui aktiviti pemerhatian, perbincangan, pembinaan ayat dan juga refleksi pembelajaran. Hal ini selaras dengan konsep KPPB yang menekankan pembelajaran bermakna melalui penggabungan guru, kaedah pengajaran dan bahan bantu mengajar secara harmoni bagi mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif buat semua. Secara keseluruhannya, penghasilan bahan bantu mengajar kit lestari ayat seruan ini bukan sahaja dapat membantu murid untuk menguasai aspek tata bahasa ayat seruan dengan lebih mudah dan menyeronokkan, malah ia berjaya menghubungkan pembelajaran bahasa dengan kesedaran terhadap kelestarian alam sekitar. Oleh itu, bahan bantu mengajar ini menepati konsep bahasa teratur alam makmur kerana mampu melahirkan murid yang bukan sahaja mahir dalam berbahasa, iaitu mahir dalam membina ayat seruan, tetapi juga mempunyai kesedaran, nilai dan juga tanggungjawab terhadap kesejahteraan alam sekitar. Melalui penghasilan bahan bantu mengajar kit lestari ayat seruan, saya telah memperoleh banyak pengalaman baharu, khususnya dalam penghasilan bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif serta berasaskan kelestarian alam sekitar. Saya menyedari bahawa sebagai seorang guru, kita perlu mempunyai pemikiran yang kreatif bagi memastikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna kepada murid-murid. Selain itu, saya turut mempelajari bahawa bahan terpakai seperti kotak dan juga bahan-bahan botol plastik boleh kita manfaatkan lagi untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang berkualiti dan menarik. Pengalaman ini telah meningkatkan kesedaran saya tentang kepentingan amalan kita semula dalam kehidupan seharian. Walaupun terdapat beberapa cabaran sepanjang proses penghasilan produk ini, antaranya termasuklah pengurusan masa dan pemilihan bahan yang sesuai, saya berjaya untuk mengatasinya melalui perancangan yang sistematik dan pemikiran kreatif. Secara keseluruhannya, tugasan ini berjaya meningkatkan kemahiran saya untuk mereka bentuk bahan bantu mengajar yang inovatif serta melestarikan alam sekitar, sekaligus memberikan impak positif terhadap pembelajaran murid. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya, Dr. Siti Dahlia binti Abdullah atas bimbingan dan tunjuk ajar yang telah diberikan sepanjang penghasilan tugasan ini. Terima kasih Doktor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.